Imam kena kuat sikit. Takbiratul ihram tu biar makmum dengar, tapi makmum jangan kuat, melainkan sekadar didengar diri sendiri cukup. Allahu akbar. Jangan mengganggu orang lain. Jadi dan makmum kena tunggu imam. Allahu akbar baru dia Allahu akbar. Tapi jangan tak tangguh dah. Allahu akbar imam, makmum pun Allahu akbar. Sudah. Jangan sibuk nak betulkan baju, nak sunyi lagi. Pasal pahala lain, pahala dia lain. Ingat sejarah. Apabila Abdurrahman bin Auf datang lambat, Nabi sudah takbir lama sedikit, baru Abdurrahman bin Auf pun sampai. Lepas sembahyang Nabi pun tanya, wahai Abdurrahman, ke mana lambat tadi? Lambat sikit je. Hari ni ya Rasulullah, lambat sikit kira duit banyak sangat. Dia berniaga hari tu. Tuan ingat Abdurrahman bin Auf ni kan orang berniaga kaya. Kaya raya Abdurrahman bin Auf tu. Wahai Rasulullah, lepas ni dia kata, aku nak jualkan harta aku semuanya, aku sedekahkan pada fakir miskin. Ya Abdurrahman, kata Nabi, kalau harta dunia kau punya semuanya, dan kalau kau sedekahkan ke semua orang dalam dunia ni, tak sama pahala tadi bertakbir bersama-sama aku. Takbir bersama-sama Nabi tu lain pahalanya. Wah, dunia ni kita punya sedekahkan ke semuanya, tak dapat pahala takbir ihram tadi. Itu dia.